Ini bahagian luar, okey. Lepas cat tu tiba-tiba hujan. Macam mana tu? Buat kerja cat, kita kena tengoklah cuaca dulu. Takkan kita tengok nak hujan pun kita terus pergi dekat luar. Tu kurang bijak. Nak cat juga hari tu, walaupun cuaca tak berapa cantik, kita boleh cat. Tapi siap je kering je, hujan dah datang, tak ada masalah. Oh, Yelah. Dah kering tak ada hal lah. Korang nak tampal apa-apa pun atas je. Tapi kita baru cat lepas tu tiba-tiba hujan. okey, kalau jadi macam tu, cat tu seolah-olah dia akan dicuci. Bila cuci tak boleh buat apa, nanti bila kering kita kena buat balik semula proses daripada mula sampai akhir. Tapi kalau kita dah cat, dinding tu dah kering, tak ada lagi kesan kilat-kilat, maksudnya benda tu dah okey. Bila dah okey, tak ada hal. Bila dah hujan, walaupun dia dah tak ada kilat-kilat lagi, hujan kena banyak mana pun dia tak ada cuci cat. Kita nak tahu dia cuci ataupun tak cuci tu, kalau hujan kena dengan cat tu, lantai dekat bawah tu dia basuh ke tak? Kalau dia basuh maksudnya bawah ni putih balik lah. Itu maksudnya dia belum kering, cat dah kena. Tapi kalau dah hujan, kalau sebelum hujan kita dah cat and then dia dah kering, hujan datang, tak ada apa-apa effect. Maksudnya cat tu dia dah melekat. Okey lah. Dan bila hujan datang, walaupun kerja belum siap, tak boleh buat sekarang. Kena tunggu sampai betul-betul kering dulu dan baru boleh. Maksudnya kena buat the next day lah. Okey, kita kata korang kena pilih cuaca sesuai. Kalau dia betul-betul korang dah cat tu, dia ada kesan. Kalau korang dah cat, lepas tu datang juga hujan, korang tengok balik benda yang korang dah cat tu. Lepas tu kalau dia ada masalah lagi, korang cat lagi, korang tambah lagi bahagian-bahagian yang korang nak catnya. Senang kata benda tu sama ada sekali kerja ataupun dua kali kerja. Sekali kerja atau dua kali kerja? Korang pilih yang mana? Kalau dua kali kerja, kalau misalnya kata kita pakai 5 liter, kalau dah kena cuci, kena beli lagi 5 liter untuk sapu balik. Cuma kalau misalnya kata dah kering, dah cat hujan pun dah berhenti, kita tak boleh start balik sebab dinding tu basah. Dinding dalam keadaan basah tak sesuai untuk kita sapu atas dia. Boleh-bolehnya dinding tu tunggu kering. Dah betul kering dah. Okay. Tips terbaik untuk korang kena pastikan cat dinding bahagian mana pun kering dan kalau boleh bersih dan licin. Supaya lebih senang. Kalau bersih ni supaya tak ada ketulan-ketulan ada. Untuk kalau tak licin ni mungkin kasar, korang tak ratakan, nanti kesan ketulan-ketulan. Jadi korang kena sebelum apa-apa cat dinding, pintu, luar rumah, dalam rumah, korang kena pastikan yang pertama bersih, licin dan kalau ada sealer korang pakai sealer. Itu saja. Nak cat rumah, catrumah.my.